Bayangkan berbuka puasa dengan bufet Ramadan bawah RM100 tapi pilihan makanan sampai berpuluh-puluh hidangan. Ada tempat anda boleh jumpa 11 jenis wood-fired pizza, daging salai masak lomak nogori. Ada juga di Bukit Bintang tempat bufet Arabik autentik dengan lamb berempah, kebab panas dan dessert Timur Tengah. Dan kalau korang nak pengalaman unik, ada tempat berbuka rooftop di Bukit Bintang dengan 80 hidangan bufet dengan view skyline KL. Hanya sekitar RM58. Di sini terdapat 5 Ramadan buffet bawah RM80 paling berbaloi di Klang Valley. Nombor 1, Tiffin 55 di Wangsa Maju. Bayangkan dengan hanya RM80 seorang, anda dapat buffet Ramadan yang bukan sekadar biasa-biasa, tapi lengkap dari makanan lokal, western sampai dessert premium. Konsep dia simple, coffee, local comfort dan late night vibes. Buka dari jam 5 petang sampai 5 pagi setiap hari. Memang ngam untuk berbuka santai dan lepas itu sambung lepak. Antara signature paling mencuri perhatian, prawn spaghetti aglio olio cili padi. Pedas beraroma, memang ngam. Daging salai masak lemak nogori, kuah pekat dan smoky flavour yang memang padu. Kemudian asam pedas daging tetel, pedas masamnya balance, makan dengan nasi panas memang syok. Dan paling unik, 11 jenis wood-fired pizza. Ya, pizza bakar kayu sebenar. Dough nipis dengan aroma kayu buah yang wangi. Bukan oven biasa, memang berbaloi untuk buffet bawah RM100. Ada juga grill lamb, nasi klasik seperti nasi ibu jari, nasi lemak, laksa Penang Utara, memang campur tradisional dan moden dalam satu meja. Dan kalau korang jenis pencuci mulut lover, kat sini ada hampir 20 jenis dessert, daripada brownies, red velvet, pandan gula Melaka, coklat moist cake sampai ke yuzu tart dan pan au coklat. Pilihan memang banyak, tak kedekut. Kenapa korang patut pilih Tiffin 55? Sebab untuk RM80 dewasa dan RM40 kanak-kanak. Apa yang ditawarkan memang berbaloi dengan pilihan dan kualiti. Bukan sebab banyak sahaja, tapi sebab betul-betul ada signature yang unik. Dari segi reputasi pula, 4.6 rating Google dengan lebih 800 review. Favorite station diorang iaitu pizza. So nampak tak, dah nak habis dah, orang duk asyik ambil-ambil kan. Siap pizza free flow. Betul. Memang terbukti ramai puas hati dan pernah juga diliputi media seperti M-Star, Astro Gempak, Harian Metro dan Oh Bulan. Jom booking sekarang sebelum terlambat dengan tekan link di bawah atau kontak nombor ini. Nombor 2, Royal Dream Restaurant Bukit Bintang. Bayangkan dengan hanya RM79 seorang, korang boleh dapat buffet Ramadan dengan sentuhan Arabik autentik. Betul-betul di tengah Bukit Bintang. Bukan sekadar nasi dan lauk biasa, tapi pengalaman makan yang rasa macam kat Timur Tengah. Menu buffet mereka berubah setiap hari, jadi setiap kali datang memang ada kejutan berbeza. Antara pilihan yang biasanya anda boleh jumpa, cold appetizer, pelbagai salad Arabik segar, hummus, mutabal dan pembuka selera yang ringan tapi penuh rasa. Sup pula, ada sup tradisional Timur Tengah yang kaya rempah, sesuai untuk mula berbuka dengan sesuatu yang ringan. Kemudian main course, hidangan lamb, ayam atau daging berempah yang dimasak perlahan sehingga lembut dan juicy. Kemudian hot appetizer, kebab, grill items atau pastry savory yang panas-panas terus dari dapur. Dessert pula ada manisan Arabik dan pilihan kek moden untuk balance rasa rempah tadi. Cold drinks pula, jus segar dan minuman klasik yang melengkapkan pengalaman berbuka. Portion diorang memang besar, sesuai datang dengan family atau kawan-kawan. Lagi best kalau datang dalam grup, ada diskaun khas. Dari segi suasana pula, vibe dia elegan tapi santai. Ada juga tempat duduk luar dengan view Jalan Bukit Bintang. Memang bagi suasana yang best. Reputasi pula 4.8 bintang di Google dengan lebih 3,400 review. Ramai puji rasa autentik, interior kedai yang lawa, servis mesra dan presentation makanan yang cantik. Royal Dream Restaurant ni betul-betul deliver rasa Arabik sebenar. Utamakan kualiti dan layanan yang buat orang rasa dihargai. Bukan sekadar makan tapi pengalaman. Kalau korang nak buffet Ramadan bawah RM100 yang ada lamb premium, claypot Arabik, lokasi prime tengah KL dan menu yang sentiasa berubah dan memberi kejutan, boleh pergi ke Royal Dream Restaurant Bukit Bintang. Book awal sebelum penuh dengan kontak nombor ini. Nombor 3, The Ministry Cafe, Menara Miti. Lokasi kali ini special untuk followers Top 5 Malaysia sebab korang berpeluang untuk dapatkan 4 buffet percuma berbuka di Ministry Cafe. Tonton sampai habis kalau nak tahu cara untuk menang. Bayangkan dengan hanya RM59 seorang untuk harga early bird, anda dah boleh nikmati buffet Ramadan yang penuh dengan rasa tradisi Malaysia. Tempat ini ialah The Ministry Cafe, terletak di Menara Miti, kawasan yang strategik di Kuala Lumpur. Menu di sini memang fokus kepada makanan kampung dan hidangan kenduri yang buat korang rasa macam makan di rumah. Antara yang paling menarik, asam pedas ikan pari,
Kuah pedas masam yang pekat memang ngam makan dengan nasi panas. Kerabu mangga, segar, masam pembuka selera terbaik. Daging masak lomak cili api, kuah lemak pedas, daging lembut dan berempah. Pisang goreng dengan cili kicap, rangup di luar, lembut di dalam. Kemudian nasi kenduri dengan ayam masak merah dan nasi minyak. Kombinasi klasik yang memang wajib ada di buffet. Ada juga grilled chicken dan spaghetti untuk yang nak pilihan lebih moden, dan boleh juga add on lamb grill dengan hanya RM10 semasa membuat tempahan. Di sini juga ada street corner outdoor area yang santai dan selesa untuk berbuka. Fasiliti juga lengkap, parking yang banyak, surau yang luas dan kawasan yang bersih. Jadi memang sesuai datang dengan family, kawan atau grup pejabat. Harga biasa RM69, tapi untuk sekarang early bird masih RM59 untuk dewasa dan RM39 untuk kanak-kanak. Kalau anda nak buffet Ramadan bawah RM100 dengan vibe makanan kampung dan suasana santai di tengah Kuala Lumpur, jom book di The Ministry Cafe Menara Miti dengan tekan link di bawah, dan jangan lupa tonton hingga penghujung video untuk dapatkan buffet percuma. Nombor 4, At Sky Bukit Bintang. Bayangkan anda berbuka puasa di atas rooftop Bukit Bintang, angin malam sejuk, lampu bangunan Kuala Lumpur berkilau di depan mata sambil meja penuh dengan makanan panas dari pelbagai negara. Di At Sky Rooftop Buffet, anda boleh nikmati buffet Ramadan dengan lebih 80 hidangan, hanya sekitar RM58 seorang. Dan ia antara buffet paling murah dan berbaloi di Bukit Bintang. Pilihan makanan juga sangat pelbagai. Antara menjadi kegemaran ramai, nasi arak kambing, nasi berempah dengan lem yang lembut dan penuh rasa, masak lemak cili api, kuah lemak pedas gaya kampung yang pekat dan memikat, ayam Korea, rangup di luar, sos manis pedas yang adiktif, pizza dan western dishes untuk yang nak pilihan lebih santai dan moden. Pilihan masakan Jepun dan antarabangsa juga menambah lagi variasi buffet. Selain buffet, ada juga menu panas yang selalu jadi perhatian, smoky balak beef, iaitu hidangan daging besar sekitar 1.5 kilo yang dimasak dengan aroma smoky dengan harga RM59 sahaja. Kemudian lamb ribs yang juicy dan penuh flavor dengan harga RM69 untuk 1 kilo. Suasana adalah antara highlight terbesar tempat ini kerana ia terletak di rooftop Bukit Bintang dengan pemandangan bangunan tinggi Kuala Lumpur yang cantik, sesuai untuk berbuka santai dengan kawan atau keluarga. Dan ada juga live band yang menjadikan suasana lebih hidup dan santai. Lokasi pun sangat mudah, hanya sekitar 10 minit berjalan kaki dari Pavilion Kuala Lumpur. Dari segi review, ramai pelanggan kata makanan sentiasa panas, minuman sedap dan staf sangat membantu. Memang rasa berbaloi dengan harga. Kalau anda nak buffet bawah RM100 dengan lebih 80 hidangan dan rooftop view Kuala Lumpur, boleh pergi ke At Sky Buffet Bukit Bintang. Nombor 5, IB Style Sri Damansara. Bayangkan azan maghrib baru sahaja berkumandang. Di depan anda, meja buffet penuh dengan aroma rempah, kari panas berasap dan kambing golek yang baru dipotong. Di sini ada lebih 100 hidangan Ramadan yang menggabungkan masakan tradisional Melayu, hidangan klasik Asia dan juga pilihan barat. Antara yang paling mencuri perhatian, kari kepala ikan, kuah pekat berempah yang kaya rasa, memang padu makan dengan nasi panas. Sup kambing, kuah panas yang penuh rempah, nyonya kari laksa, lemak pedas dan beraroma antara hidangan yang selalu jadi kegemaran ramai. Ada juga pelbagai ulam-ulaman tradisional. Dan highlight yang paling ramai tunggu, unlimited kambing golek dipanggang perlahan hingga kulit rangup dan isi lembut. Ambil berapa kali pun boleh. Kalau datang dengan family, jangan risau. Ada juga kids section khas dengan pilihan seperti spaghetti aglio olio, baked pasta creamy cheese dan squid balls dengan barbecue sauce. Bahagian dessert pula ada pelbagai kek, manisan tradisional dan pilihan buah-buahan segar untuk tutup hidangan terbuka. Restoran ini terletak berhampiran MRT Sri Damansara, jadi senang datang walaupun waktu jam di tengah Kuala Lumpur. Harga biasa adalah RM88 untuk dewasa, tapi early bird hanya RM78 sahaja untuk dewasa dan RM48 untuk kanak-kanak. Itu sahaja video pada hari ini. Jom komen nak buffet Ministry 2 pack, subscribe dan share video ini kepada kawan-kawan korang untuk korang berpeluang menang free buffet di The Ministry Cafe di Menara Miti, Kuala Lumpur.